Tahun 1901, penyelam jumpa sesuatu yang ubah sejarah sains selama-lamanya. Tapi kenapa ramai saintis takut nak cakap pasal benda ni? Antikythera mechanism. Komputer astronomi berusia 2000 tahun, teknologi yang sepatutnya wujud 1000 tahun kemudian. Macam mana? 30 gear gangsa yang kalkulate pergerakan matahari, bulan, planet dengan tepat. Teknologi Greek purba yang terlalu advance. Siapa yang bina? Ditemui dalam kapal karam Greek. Tapi kenapa hanya satu je yang pernah dijumpa? Di mana yang lain semua? Saintis guna X-ray jumpa tulisan tersembunyi. Ia bukan sekadar kalender, ia mesin ramalan gerhana yang mustahil untuk zaman tu. Teknologi setaraf jam Swiss abad ke-14. Tapi ini dibuat 1300 tahun lebih awal. Siapa genius yang cipta ni? Teori kata pengetahuan ni dari Library of Alexandria yang musnah. Berapa banyak lagi teknologi purba yang hilang dalam sejarah? Pakar percaya masih ada berpuluh artifak serupa tenggelam di Mediterranean. Tapi kenapa tak ada negara nak cari? Kalau Greek purba dah ada teknologi ni, apa lagi yang mereka ada tapi kita tak tahu? Antikythera mechanism bukti tamadun purba lebih maju dari yang kita sangka, atau ada yang sengaja sembunyikan sejarah sebenar?